Segalanya berubah apabila sepupu saya, Samad, datang melawat secara tiba-tiba. Hai, nama saya Aisyah. Saya berumur 56 tahun. Saya tinggal di sebuah kampung kecil di Kuala Kangsar. Sejak kecil, saya terkenal dengan kulit sawo matang dan rambut bergelombang yang sering menjadi perhatian jiran tetangga. Senyuman saya sering disalah tafsir. Ada yang kata ia penuh rahsia. Tapi saya sendiri tahu, senyuman itu menyimpan cerita yang jarang saya kongsi. Petang itu berbeza dari hari-hari biasa. Samad, sepupu saya yang berumur 25 tahun, muncul tanpa sebarang pemberitahuan. Dia masuk dari pintu belakang rumah, ketawa kecil sambil berkata dia rindu sangat nak jumpa saya. Tapi sebenarnya, kehadirannya membawa sesuatu yang saya sendiri tidak sangka akan terjadi. Saya sedang sibuk di dapur, tangan saya berlumuran tepung kerana sedang membuat kuih tradisional. Ketika itu, Sama datang dengan tubuh yang masih melikit peluh panas matahari petang. Bajunya separuh terbuka dan wajahnya memancarkan kelitihan yang berat. Suaranya dalam dan seolah-olah membawa janji lama yang belum tertunai. Saat dia memeluk saya rasa hangat yang bukan datang daripada cuaca, tetapi dari sentuhan itu sendiri. Saya terpaku, sedikit kekok dengan perasaan yang tiba-tiba datang. Dapur yang bersepah dengan tepung dan adunan itu tiba-tiba terasa seperti tempat paling berbahaya dan juga paling menggoda. Samad mula membuka butnya perlahan-lahan. Tangannya bergerak dengan yakin dan penuh maksud. Setiap gerakan seakan undangan yang sukar untuk saya tolak. Pandangan kami bertemu, dan saya tahu tiada apa akan sama selepas itu. Dia mendekat perlahan, meletakkan tangan di atas meja dekat dengan saya. Campuran bau harum kuih yang sedang diuli dan bau badannya yang hangat memenuhi ruang. Saya sudah tidak pasti mana satu tepung dan mana satu nafsu yang mula menguasai ruang itu. Setiap sentuhan kecilnya seolah memberi amaran. Setiap gerakannya adalah permainan yang penuh godaan. Saya cuba kelihatan tenang, tetapi dalam hati saya bergegar. Cahaya matahari yang masuk melalui jendela menyentuh bahunya, membuatkan kulitnya kelihatan seperti disaluti madu hangat. Gelak kecilnya bergema di ruang itu, seolah dia sedang menguji saya dan saya membiarkan dirinya. Ada sesuatu dalam pandangannya yang memerangkap saya tanpa perlu menyentuh. Dia berdiri di belakang saya, dada menekan lembut pada belakang badan saya sambil membantu mencapai kabinet atas. Suaranya berbisik di telinga saya, kata-kata yang saya tidak dengar dengan jelas kerana tubuh saya sudah merespon sentuhan itu terlebih dahulu. Kulit saya meremang, seperti sudah menunggu sentuhan itu bertahun-tahun lamanya. Dalam keheningan rumah itu, hanya bunyi angin di luar dan nafasnya yang perlahan saya dengar. Saya sudah tidak tahu mana yang betul dan salah, hanya tahu saya sudah lama menunggu saat itu. Dia memutar saya perlahan, dengan penuh kelembutan yang membuatkan seluruh diri saya tunduk tanpa kata. Matanya berbicara lebih dari 1000 kata dan mata saya membalas tanpa suara. Dia melangkah masuk perlahan, membuka jalan di antara keheningan yang selama ini saya simpan sendiri. Saya tahu, kadang-kadang keheningan itu lebih kuat dari kata-kata. Sentuhannya bukan hanya di kulit, tapi sampai ke dalam jiwa. Ketika dia menyatu dengan saya, semuanya terasa sempurna. Dunia seolah berhenti dan udara berubah rasa penyerahan yang penuh makna. Minit-minit terasa berpanjangan, jam seolah lupa berjalan. Sentuhan itu menembusi ruang peribadi saya, menyentuh sesuatu yang saya sendiri tak pernah sedar wujud. Ia seperti menyelam tanpa air, api tanpa nyala. Walaupun tanpa kata, segala-galanya sudah tersurat. Saya tahu dia masuk bukan melalui pintu, tapi terus ke dalam hati saya. Tubuh saya menggigil tanpa rasa takut, seolah-olah saya bertemu semula dengan diri saya sendiri melalui dirinya. Dia menyelami tempat di mana tubuh diam dan jiwa menghela nafas panjang. Saya membiarkan semuanya kerana saya tahu, ini bukan dosa untuk merasakan hidup. Ia adalah berkat, pertemuan semula,
Penyerahan yang menyembuhkan. Setelah semuanya berlalu, dia memandang saya seolah-olah pulang ke rumah selepas terlalu lama hilang. Saya tersenyum, kerana sebenarnya dia tidak pernah memenjarakan saya. Saya yang memilih untuk tinggal. Kadang-kadang, dengan tinggal skim kita merdeka. Ada kalanya, detik yang tidak diduga skim yang mengajar kita tentang diri sendiri. Penyerahan bukan tanda kelemahan, tapi keberanian untuk merasakan, percaya dan membiarkan diri wujud secara penuh. Indahnya membiarkan diri hanyut dalam saat itu, kerana di situ kita temui kedalaman hati sendiri. Petang itu di Kuala Kangsar terasa begitu berbeza. Saya masih ingat bagaimana udara panas membalut seluruh tubuh saya, membuatkan peluh mengalir di dahi. Namun, kehadiran Samad membawa sesuatu yang lebih daripada sekadar kehangatan cuaca. Ia seperti ada sesuatu yang mengalir dalam darah dan udara, sesuatu yang lama saya pendam dalam hati. Saya sedang sibuk menyediakan kuih tradisional, tepung melekat di tangan dan bau harum daun pandan memenuhi ruang dapur kecil itu. Samad masuk tanpa sebarang salam rasmi, hanya dengan senyum nakal yang membuatkan saya sedikit terkejut. Dia melepaskan kasutnya di pintu belakang dan berjalan masuk dengan langkah ringan. Saya perhatikan betapa tubuhnya yang tegak berpeluh di bahagian dahi. Rambut hitamnya yang sedikit kusut menambah aura maskulin yang tidak dapat saya tolak. Dia memakai baju kemeja lengan pendek yang sedikit terbuka di dada, memperlihatkan garis otot yang halus tetapi jelas terbentuk akibat kerja kerasnya sebagai pembantu ladang. Kami mula berbual dengan santai, tetapi ada sesuatu dalam pandangannya yang membuatkan saya berasa aneh, sesuatu yang saya tidak pernah rasa sebelum ini. Mata Samad memancarkan sinar yang penuh rahsia, seolah dia ingin menyampaikan sesuatu tanpa perlu bersuara. Saya cuba menumpukan perhatian pada adunan kuih yang sedang saya uli, tapi sentuhan matanya membuatkan tangan saya gemetar sedikit. Dia perlahan-lahan mendekati saya, tangannya mula membantu membersihkan sedikit tepung yang melekat di meja. Gerakannya tenang, tetapi penuh dengan maksud yang tersembunyi. Bau badannya yang segar bercampur dengan bau tepung dan rempah-rempah membuatkan saya terasa seolah-olah berada dalam dunia lain. Hati saya berdebar kencang, tetapi saya cuba berpura-pura tenang. Ketika dia merapatkan diri di belakang saya, dada Samad menyentuh lembut belakang badan saya, membuatkan saya tidak dapat menahan rasa yang tiba-tiba muncul. Suaranya berbisik di telinga saya, membisikkan kata-kata yang saya tidak sempat dengar sepenuhnya kerana tubuh saya sudah terlebih dahulu memberi respons. Saya rasakan bulu rumah saya meremang, seolah seluruh badan saya sedang menunggu momen ini selama bertahun-tahun. Kami berdiri dalam keheningan, hanya suara nafas kami yang memenuhi ruang kecil itu. Saya mula sedar bahawa hubungan kami bukan lagi sekadar tali persaudaraan biasa. Ada sesuatu di antara kami yang tumbuh tanpa diundang, sesuatu yang sukar untuk saya terangkan dengan kata-kata. Perasaan itu seperti api yang perlahan-lahan membakar jiwa saya, membuatkan saya terperangkap dalam dilema antara benar dan salah. Dia memegang tangan saya dengan lembut, mengajak saya untuk melihat ke matanya sekali lagi. Saya terpaku, seolah-olah terperangkap dalam lautan emosi yang tidak pernah saya alami sebelum ini. Saya tahu, setelah petang itu, tiada apa lagi yang akan sama seperti dahulu. Saat itu, saya berbisik dalam hati, adakah ini takdir atau kesilapan? Namun, dalam keheningan itu, saya memilih untuk membiarkan diri saya hanyut bersama perasaan yang tidak pernah saya jangka. Petang di Kuala Kangsar itu menjadi titik mula kepada sebuah kisah yang saya sendiri tidak tahu bagaimana akhirnya. Saya masih ingat bagaimana cahaya matahari yang masuk melalui jendela memantulkan bayang tubuh Samad di lantai, mencipta sebuah lukisan hidup yang penuh misteri dan kehangatan. Saat itu, saya tahu bahawa apa yang akan berlaku selepas ini akan mengubah hidup saya selama-lamanya. Segalanya bermula dari kehadiran Samad yang tiba-tiba itu, tapi apa yang sebenarnya membawa dia ke rumah saya pada petang itu adalah sesuatu yang saya sendiri sukar fahami.
Dia tidak pernah memberi sebarang petanda atau mesej sebelum datang, dan itu membuatkan suasana jadi semakin tegang dan penuh teka-teki. Saya mula teringat kembali bagaimana hubungan kami sejak kecil sentiasa akrab, tetapi tidak pernah sampai ke tahap seperti ini. Samad datang dengan senyuman yang kelihatan janggal, seolah dia menyembunyikan sesuatu. Dia berkata dia rindu dan ingin menghabiskan masa bersama saya, sepupunya yang sudah lama tidak ditemuinya. Namun, ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuatkan saya rasa seperti ada permintaan lain yang tersembunyi di balik kata-katanya. Saya cuba mengabaikan perasaan itu, tetapi ia semakin menjadi-jadi. Ketika dia duduk di meja dapur, saya masih sibuk dengan adunan tepung dan gula. Namun, saya tidak dapat menahan pandangan saya daripada melirik ke arahnya. Setiap kali dia tersenyum atau mengangguk, hati saya berdebar-debar. Saya cuba menafsir maksud di sebalik senyuman itu, tetapi ia seolah membingungkan saya lebih lagi. Samad mula bercerita tentang kehidupannya di ladang, kepenatan yang dia alami, dan bagaimana dia teringin melupakan sejenak segala tekanan. Saya mendengar dengan penuh perhatian, tetapi di dalam hati saya, ada satu suara kecil yang memberitahu saya untuk berjaga-jaga dan jangan terlalu rapat dengannya. Tiba-tiba, dia berdiri dan berjalan ke arah saya dengan perlahan. Tangannya menyentuh bahu saya secara lembut, dan saya dapat merasakan getaran aneh yang menjala ke seluruh tubuh saya. Saya cuba menepis perasaan itu, tetapi ia semakin kuat. Kami saling bertukar pandang, dan saya tahu bahawa kami berdua merasakan sesuatu yang tidak pernah kami akui sebelum ini. Malam itu, suasana berubah menjadi semakin intim dan penuh dengan ketegangan yang tidak dapat saya jelaskan. Suara angin yang bertiup di luar rumah seolah mengiringi detik-detik yang kami lalui bersama. Saya mula tertanya-tanya, adakah ini yang dinamakan takdir atau hanyalah kebetulan semata? Saya teringat kembali nasihat ibu saya tentang menjaga batas hubungan keluarga, tetapi hati saya berkata sesuatu yang berbeza. Saya rasa seperti terperangkap antara dua dunia, satu dunia yang penuh dengan aturan dan norma, dan satu lagi yang dipenuhi dengan perasaan yang suka saya kawal. Setiap kali saya memandang wajah Samad, saya teringat bagaimana dia pernah menjadi teman bermain masa kecil saya, dan sekarang dia menjadi seseorang yang begitu dekat di hati saya. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi selepas ini, tetapi saya yakin satu perkara, hidup saya tidak akan sama lagi selepas petang itu. Saya cuba untuk menenangkan diri, tetapi perasaan yang bercampur baur itu membuatkan saya sukar tidur malam itu. Saya tahu bahawa keputusan yang saya buat selepas ini akan menentukan arah hidup saya, dan saya masih belum bersedia untuk menghadapi apa yang bakal datang. Petang itu, saya belajar satu perkara penting kadang-kadang, perasaan yang paling dalam datang dari tempat yang kita tidak sangka, dan ia mampu mengubah segalanya dalam sekelip mata. Saya hanya mampu berharap bahawa saya mempunyai kekuatan untuk menghadapi apa jua yang bakal terjadi selepas ini. Ketika malam semakin larut, saya duduk di ruang tamu sambil memegang secawan teh panas, cuba menenangkan hati yang bergejolak. Bayangan Samad terus bermain di fikiran saya, membuatkan dada terasa sesak. Saya cuba mengingat kembali bagaimana kami tiba-tiba terjebak dalam suasana yang penuh dengan ketegangan dan kehangatan yang sukar dilawan. Samad duduk di sebelah saya, jaraknya hanya beberapa inci. Bau minyak wangi yang halus dari badannya menguar di udara, mencampurkan aroma kopi dan rempah yang selalu saya gunakan di dapur. Kami saling memandang dalam diam, seolah-olah cuba membaca isi hati masing-masing tanpa perlu bersuara. Saya masih ingat bagaimana dia menghulurkan tangan untuk membantu saya membersihkan tepung yang berterabur di atas meja. Sentuhannya lembut, namun penuh dengan maksud yang tersembunyi. Setiap gerakannya seolah-olah mengajak saya untuk melupakan segala larangan dan peraturan yang selama ini saya pegang. Sambil kami berbual ringan, saya perasan bagaimana matanya tidak lepas-lepas memandang saya. Pandangan itu bukan sekadar kasih sayang sepupu, tetapi sesuatu yang lebih mendalam dan berbahaya.
Ia membuatkan saya merasa seolah-olah saya terperangkap dalam jaring halus yang dia tenun dengan penuh kemahiran. Samad mula bergerak lebih dekat. Dada dan bahunya hampir menyentuh tubuh saya. Saya boleh merasakan denyutan jantungnya yang pantas, sama seperti saya. Suaranya berbisik di telinga saya, membawa kata-kata yang membuatkan seluruh tubuh saya menggigil. Suasana menjadi semakin hangat, dan saya tahu bahawa saat ini adalah titik di mana segalanya akan berubah. Namun, di balik semua itu, ada juga rasa bersalah yang tidak dapat saya nafikan. Saya tahu hubungan kami tidak biasa, dan masyarakat di kampung kami mempunyai pandangan yang ketat tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Tapi, pada masa yang sama, saya tidak mampu menolak perasaan yang semakin membara dalam diri saya. Saya cuba mengingatkan diri bahawa saya sudah berumur, dan Samad masih muda dan penuh tenaga. Namun, perasaan dalam hati ini tidak mengenal usia atau logik. Ia hanya tahu bagaimana untuk merasakan, dan ia menuntut untuk diikuti tanpa soal. Malam itu, kami tidak berkata banyak, tetapi bahasa tubuh kami sudah cukup untuk menyampaikan segala yang tersimpan dalam jiwa. Saya tahu, selepas malam ini, hubungan kami tidak akan sama lagi. Ada sesuatu yang telah terjalin antara kami, sesuatu yang suka diurai dan mungkin suka diterima oleh orang lain. Saya berfikir tentang masa depan, tentang bagaimana saya akan menghadapi segala kemungkinan yang bakal muncul. Adakah saya cukup kuat untuk menanggung rahsia ini? Adakah saya bersedia untuk menghadapi dunia yang mungkin akan menghakimi kami? Di sebalik semua kekeliruan dan ketakutan itu, ada satu perkara yang saya yakin petang dan malam itu telah membuka pintu kepada sebuah kisah yang penuh rahsia, kehangatan, dan perasaan yang belum pernah saya alami sebelum ini. Saya hanya boleh berdoa agar saya dapat mencari jawapan yang saya perlukan, walau di manapun ia tersembunyi. Saya masih ingat bagaimana pagi itu menyelinap masuk ke dalam bilik saya dengan sinar mentari yang lembut. Namun, hati saya tidak tenang. Bayangan malam tadi bersama Samad terus bermain di kepala, mengusik setiap sudut emosi yang cuba saya sembunyikan. Saya duduk di tepi tingkap, memandang jauh ke arah sawah padi yang menguning di luar rumah, cuba mencari ketenangan yang entah di mana. Samad datang ke dapur membawa secawan kopi panas. Wajahnya masih kelihatan letih, namun matanya penuh dengan sesuatu yang saya tidak dapat tafsirkan. Dia duduk bersebelahan saya tanpa kata-kata, hanya keheningan yang mengisi ruang antara kami. Bau kopi yang kuat dan aroma bunga melati dari luar mencipta suasana yang aneh, tenang tapi syarat dengan ketegangan. Saya cuba mengalihkan perhatian dengan memulakan rutin harian saya, tetapi tangan saya gemetar setiap kali teringat sentuhan lembut Samad semalam. Saya masih tidak percaya bahawa kami telah melangkaui batas yang selama ini saya anggap tidak akan saya langgar. Hati saya penuh dengan rasa bersalah, namun pada masa yang sama, ada kehangatan yang tidak dapat saya nafikan. Samad memecah keheningan dengan suara perlahan, bertanya sama ada saya menyesal dengan apa yang terjadi. Saya tergamam, tidak tahu apa harus saya jawab. Benar, saya takut akan apa akan jadi selepas ini, takut pada pandangan orang kampung, dan terutama sekali, takut kehilangan diri saya sendiri dalam kekusutan perasaan ini. Namun, saya tahu dalam hati bahawa saya tidak menyesal. Perasaan itu, walaupun rumit dan penuh dengan risiko, juga membawa saya kepada sebuah kehidupan yang lebih bermakna dan penuh warna. Mungkin inilah yang dinamakan keberanian untuk merasa, untuk menyerah pada hasrat yang selama ini saya pendam. Dia mengulurkan tangan, menggenggam tangan saya dengan erat, seolah-olah mahu memberi kekuatan. Saya balas genggamannya, merasakan kehangatan yang menular ke seluruh tubuh saya. Dalam detik itu, kami berdua tahu bahawa kami telah membuat pilihan yang tidak mudah, tetapi yang kami yakin benar. Saya teringat kata-kata ibu saya, yang selalu menasihatkan agar hati jangan mudah terbuka, tapi kali ini saya merasa hati saya telah memilih jalannya sendiri. Saya tidak tahu apa yang menanti di hadapan,
tetapi saya sudah bersedia untuk melangkah ke arah itu bersama Samad. Ketika kami berdua keluar dari rumah, angin petang yang sejuk menyambut kami. Saya melihat ke wajah Samad yang penuh dengan harapan dan keazaman. Saya tahu bahawa perjalanan kami baru sahaja bermula, dan cabaran yang bakal kami hadapi pasti tidak kecil. Namun, dalam keheningan itu, saya merasa satu kekuatan yang belum pernah saya rasai sebelum ini, kekuatan cinta yang berani melawan segala rintangan. Saya tahu, apa sahaja yang terjadi selepas ini, saya tidak akan menyesal kerana telah memilih untuk merasa dan hidup sepenuhnya. Petang itu, di bawah langit Kuala Kangsar yang luas, kami memulakan sebuah cerita baru, cerita tentang cinta, keberanian, dan pencarian makna hidup yang sebenar. Dan saya yakin, kisah ini belum berakhir, malah baru sahaja bermula dengan penuh misteri dan harapan. Saya masih teringat betapa hangatnya sentuhan Samad ketika dia berdiri di belakang saya. Dada dan badannya menghimpit perlahan tubuh saya. Bau harumnya yang lembut bercampur dengan aroma tepung dan rempah di dapur, mencipta satu suasana yang penuh debaran. Saya memakai baju kurung merah jambu yang menampakkan lekuk tubuh saya dengan anggun, manakala rambut bergelombang yang diikat longgar menambah daya tarik yang sukar saya nafikan. Kasut selipar batik yang biasa saya pakai terletak di bawah meja, seolah-olah tidak berperanan pada saat itu kerana seluruh perhatian saya tertumpu pada kehadirannya. Dia menghulurkan tangan ke arah kabinet tinggi, dan saya berdiri di hujung jangkauan. Tanpa banyak bicara, dia menyentuh bahu saya dengan lembut sambil membisikkan sesuatu di telinga saya. Suaranya serak dan penuh dengan janji yang tidak perlu saya fahami sepenuhnya untuk merasainya. Tubuh saya meremang. Seluruh kulit saya seperti disiram rangsangan yang halus tetapi menguasai. Dapur yang biasanya menjadi tempat saya mencipta kuih tradisional kini berubah menjadi saksi bisu sebuah kisah yang penuh dengan ketegangan dan kehangatan yang sukar digambarkan. Setiap gerakan Samad, dari sapuan tepung yang tidak teratur hingga sentuhan kecil di belakang saya, seakan-akan mengikat saya dalam jalinan yang halus tetapi kuat. Mata kami bertemu dengan intensiti yang membuatkan saya terlupa segala norma dan batasan yang selama ini saya pegang. Dia tersenyum dengan penuh taksub, senyuman yang singkat tetapi cukup untuk membuatkan saya terhanyut. Saya cuba mengawal perasaan yang bergejolak, tetapi tidak berjaya. Setiap kali dia menyentuh, saya merasa seperti ada sesuatu yang membuka pintu lama dalam hati saya, sebuah ruang yang selama ini saya simpan rapat-rapat. Ketika dia melangkah lebih dekat, saya dapat merasakan nafasnya yang hangat di belakang leher saya. Saya memakai cincin emas yang diwarisi nenek saya, dan dalam cahaya petang yang masuk melalui jendela dapur, ia berkilau seperti saksi bisu kepada detik yang penuh makna itu. Sentuhan Samad bukan hanya di permukaan kulit, tetapi seolah-olah menembusi ke dalam jiwa saya yang paling dalam. Saya tahu bahawa apa yang kami alami bukanlah sesuatu yang mudah diterima oleh masyarakat kampung di Kuala Kangsar. Namun, di saat itu, segala peraturan dan larangan terasa seperti tidak bermakna. Hanya ada kami, dan sebuah hubungan yang mulai terjalin dalam diam. Saya bertanya pada diri sendiri, adakah ini sebuah mimpi atau kenyataan? Dan jika ini benar, bagaimana saya harus melangkah ke hadapan? Namun, perasaan yang membara itu membuatkan saya hilang kata-kata dan hanya membiarkan diri saya hanyut dalam saat yang penuh misteri ini. Dapur yang penuh dengan bau tepung dan kuih tradisional kini menjadi saksi bisu sebuah kisah yang akan terus terukir dalam ingatan saya. Saya tahu, selepas petang itu, hidup saya tidak akan pernah sama lagi. Dan walaupun penuh dengan persoalan dan ketidakpastian, saya bersedia untuk menghadapi apa jua yang akan datang bersama Samad, sepupu yang kini membawa erti baru dalam hidup saya. Malam itu, suasana di rumah nenek kami di Kuala Kangsar terasa begitu sunyi, seolah-olah seluruh dunia berhenti berputar sejenak. Saya duduk di atas tikar di ruang tamu, hanya diterangi lampu minyak yang berkelip lembut. Samad duduk bersebelahan saya. Jaraknya begitu dekat sehingga saya dapat merasakan hangat tubuhnya melalui kain baju yang kami pakai.
Dia mengenakan baju Melayu berwarna biru tua yang agak kusut, tanda hari yang penuh kerja di ladang. Rambutnya yang hitam beralun sedikit basah kerana peluh, dan mata hitamnya memancarkan kelibat kegelisahan yang saya sendiri tidak fahami. Wajahnya yang selama ini saya anggap sebagai sepupu biasa kini, berubah menjadi sesuatu yang penuh misteri dan daya tarikan. Kami tidak berbicara banyak, hanya saling memandang dalam keheningan yang penuh makna. Saya mengenakan kain batik dan baju kurung yang sederhana, tetapi pada malam itu, saya merasa seperti wanita yang paling istimewa di dunia kerana kehadirannya di sisi saya. Gelang emas kecil di pergelangan tangan saya berayun lembut mengikuti gerakan tangan yang tanpa disedari saya gerakkan. Jarum jam berdetik perlahan. Setiap detiknya terasa seperti mengikat kami lebih erat dalam ikatan yang belum dapat saya jelaskan. Saya dapat merasakan jantung saya berdegup kencang, berirama dengan denyutan yang datang dari tubuh Samad. Suasana hening itu membuatkan saya semakin sedar akan perasaan yang selama ini saya cuba sembunyikan, perasaan yang kini membara tanpa dapat saya tahan lagi. Secara tiba-tiba, Samad menghulurkan tangannya, menggenggam tangan saya dengan erat. Sentuhan itu membawa getaran yang menyeluruh ke seluruh badan saya. Saya membalas genggamannya dengan perlahan, seolah-olah ingin menunjukkan bahawa saya tidak takut untuk melangkah ke dalam dunia yang belum kami kenali. Dia mengalihkan pandangan keluar jendela, memandang langit malam yang bertabur bintang. Aisyah, suaranya serak. Aku tahu ini salah di mata orang lain, tapi aku rasa ini benar untuk kita. Aku tak mahu kehilangan kau. Kata-katanya menusuk hati saya, membuatkan air mata saya menitis tanpa dapat saya tahan. Saya mengangkat wajah, menatap matanya yang penuh dengan kejujuran dan kasih sayang yang tulus. Saya tahu, kami berdua sedang berada di persimpangan jalan yang sukar, di mana pilihan yang kami buat akan menentukan masa depan kami. Namun, pada malam itu, saya memilih untuk mempercayainya dan mempercayai perasaan yang kami kongsi. Kami duduk bersama dalam keheningan, saling memegang tangan, membiarkan dunia luar berlalu tanpa kami hiraukan. Di dalam hati saya tahu bahawa kisah kami baru sahaja bermula, dan segala cabaran yang menanti tidak akan mematahkan semangat kami. Malam itu menjadi saksi bisu kepada sebuah janji yang sukar untuk diungkapkan dengan kata-kata, janji untuk bersama walau apapun yang berlaku. Janji untuk menerima segala risiko demi sebuah cinta yang tulus dan berani. Saya tahu, jalan di depan tidak mudah, tetapi dengan Samad di sisi, saya percaya kami mampu mengharunginya bersama. Petang itu, ketika matahari mulai merendah di ufuk barat, saya duduk di beranda rumah nenek kami di Kuala Kangsar, memandang jauh ke arah sawah padi yang berkilauan keemasan disinari cahaya senja. Angin lembut menyapu rambut saya yang terikat longgar, membawa harum bunga melu dari taman kecil di sebelah rumah. Saya mengenakan baju kurung warna biru muda yang menampakkan lekuk tubuh dengan anggun, manakala gelang emas di pergelangan tangan berkilau lembut dalam cahaya senja. Samad muncul dari pintu belakang, langkahnya tenang namun penuh keyakinan. Dia memakai baju koko putih yang sedikit berkedut dan seluar kain hitam yang kemas. Wajahnya yang sedikit letih selepas seharian bekerja di ladang, namun matanya tetap bersinar penuh harapan. Setiap kali dia tersenyum, saya rasa dunia seakan berhenti seketika. Kami duduk bersebelahan di kerusi kayu tua itu, saling bertukar cerita tentang kehidupan, impian dan ketakutan yang selama ini kami pendam. Namun, ada sesuatu yang berbeza pada petang itu. Udara seolah syarat dengan kehangatan yang melangkaui suhu fizikal. Sentuhan tangannya yang sesekali menyentuh lengan saya membuatkan jantung saya berdegup laju. Samad memandang saya dengan pandangan yang penuh makna, seolah-olah mahu menyampaikan sesuatu yang tidak mampu diungkapkan dengan kata-kata. Saya membalas pandangannya dengan senyuman lembut, berdebar-debar di dalam hati. Baju kurung saya yang sederhana terasa seperti pakaian paling indah yang pernah saya miliki, kerana ia menemani detik yang begitu istimewa ini. Dia menghulurkan tangan, menggenggam tangan saya dengan erat.
Sentuhan itu membawa getaran yang menghangatkan seluruh tubuh saya. Saya membalas genggamannya, merasakan kehangatan yang mengalir dari hujung jari hingga ke hati. Dalam keheningan itu, kami berdua tahu bahawa hubungan kami telah berubah, melangkaui batas persaudaraan biasa. Langit di atas kami beransur gelap, bintang-bintang mula bertaburan, menyinari malam yang penuh misteri. Saya merasakan gabungan takut dan harapan yang bercampur bau dalam dada. Adakah kami berani untuk terus melangkah ke hadapan, meninggalkan segala norma dan pandangan masyarakat kampung yang konservatif? Namun, di dalam hati saya, ada satu suara yang kuat mengatakan bahawa perasaan ini adalah anugerah yang harus saya hargai dan ikuti. Saya tahu perjalanan ini tidak mudah, tetapi dengan sama di sisi, saya yakin kami mampu mengharungi segala cabaran yang menanti. Petang itu menjadi titik perubahan yang tidak akan saya lupakan, permulaan sebuah kisah yang penuh dengan cinta, keberanian, dan misteri yang menunggu untuk diungkap. Saya hanya mampu berharap bahawa perjalanan ini akan membawa kami kepada kebahagiaan yang sejati, walau apapun rintangannya. Hari itu, suasana di rumah kecil kami di Kuala Kangsar terasa begitu tegang namun penuh dengan kehangatan yang suka saya gambarkan. Saya masih memakai baju kurung biru muda yang agak longgar, rambut saya yang bergelombang terurai sedikit, menampakkan leher yang halus dan kulit sawo matang yang sering menjadi pujian jiran. Kasut selipar batik saya terletak di tepi pintu, tidak berdaya menandingi getaran yang menguasai tubuh saya. Samad masuk ke dalam rumah dengan langkah perlahan. Wajahnya yang tajam namun lembut itu dipenuhi dengan perasaan yang saya sendiri tidak mampu tafsir. Dia memakai baju Melayu berwarna coklat gelap, sedikit berkedut kerana perjalanan jauh dari ladang. Matanya yang hitam berkilat menatap saya dengan intensiti yang membuatkan saya terdiam seketika. Kami duduk berhadapan di ruang tamu yang sederhana, hanya diterangi oleh cahaya lampu minyak yang berkelip-kelip. Bau bunga melati dari taman luar masuk melalui jendela yang terbuka, menyatu dengan aroma kopi panas yang saya sediakan tadi. Suasana itu seolah menjadi saksi bisu kepada apa yang bakal terjadi. Samad mulai berbicara dengan suara perlahan, mengungkapkan segala kegelisahan dan rahsia yang selama ini dia simpan. Saya mendengar dengan penuh perhatian, hati saya berdebar-debar seolah-olah mahu melompat keluar dari dada. Kata-katanya membuka pintu ke dunia yang saya tidak pernah bayangkan sebelum ini, dunia yang penuh dengan perasaan yang rumit, tetapi sangat nyata. Dia mengulurkan tangan, menggenggam tangan saya dengan penuh kehangatan dan keyakinan. Saya membalas genggamannya tanpa ragu, merasakan aliran tenaga yang kuat mengalir dari jari-jari kami hingga ke hati. Dalam detik itu, saya tahu bahawa kami telah memilih jalan yang berbeza, jalan yang penuh dengan risiko tetapi juga janji-janji yang indah. Saya memandang wajahnya yang penuh harapan, dan saya sedar bahawa kehadirannya bukan sekadar kebetulan. Samad datang membawa bukan sahaja rindu, tetapi juga sebuah permulaan baru untuk kami berdua. Waktu seakan berhenti, dan dunia hanya milik kami berdua pada saat itu. Namun, saya tahu bahawa jalan di hadapan tidak mudah. Masyarakat kampung yang konservatif pasti tidak akan memahami hubungan kami. Saya berdebar memikirkan bagaimana kami akan menghadapi segala cabaran dan prasangka yang menanti. Tetapi, di dalam hati saya, ada satu tekad yang kuat untuk terus melangkah bersama Samad, walau apapun risiko yang kami perlu tanggung. Saya yakin bahawa cinta yang tulus dan keberanian untuk menerima diri sendiri adalah kunci untuk mengharungi segala dugaan. Malam itu, di bawah langit bertabur bintang Kuala Kangsar, kami berjanji untuk bersama menghadapi segala yang datang. Sebuah janji yang akan menguji kekuatan dan kesetiaan kami, namun juga membuka pintu kepada sebuah kisah cinta yang penuh misteri dan kehangatan yang tidak pernah saya sangka akan saya alami. Malam itu, selepas kami berdua duduk lama di ruang tamu rumah nenek, saya berjalan perlahan ke bilik saya. Suasana sunyi menyelubungi rumah kayu itu, hanya suara jangkrik dan angin malam yang menari di luar jendela.
Saya masih mengenakan baju kurung rona ungu lembut yang membalut tubuh saya dengan anggun, manakala rambut saya yang bergelombang terurai bebas, menyentuh bahu dengan lembut. Di dalam bilik, saya duduk di tepi katil, memegang kain batik yang diwarisi nenek saya, cuba menenangkan diri yang bergejolak. Bayangan Samad terus menghantui fikiran saya, membuatkan dada saya berdebar tidak menentu. Saya teringat kembali saat-saat kami berdua di dapur, saat dia menyentuh saya dengan penuh kelembutan dan sukma yang suka saya gambarkan. Seketika, pintu bilik terbuka perlahan. Samad masuk, wajahnya masih memancarkan kelitihan, tetapi matanya penuh dengan ketulusan dan kehangatan. Dia memakai baju t-shirt putih yang sedikit lusuh, dan seluar jeans yang agak lusuh juga, menampakkan sisi maskulin yang saya sukai. Dia mendekat, duduk di tepi katil, dan menggenggam tangan saya dengan lembut. Suara rendahnya mengisi ruang itu. Aisyah, aku tahu ini bukan mudah. Tapi aku tak mahu kita berpura-pura lagi. Aku mahu kita jujur dengan perasaan kita. Saya menunduk, air mata mulai mengalir perlahan, membasahi pipi yang berseri. Samad, saya balas dengan suara yang hampir berbisik. Aku takut. Takut pada apa yang orang katakan. Takut pada masa depan yang tidak pasti. Namun, dalam hati saya, ada kekuatan yang semakin membara. Kekuatan yang datang daripada cinta dan kepercayaan yang kami bina bersama. Dia mengusap rambut saya perlahan, membuatkan saya rasa tenang. Kita akan hadapi semuanya bersama, Aisyah. Aku janji. Kata-katanya seperti pelindung, membalut hati saya yang rapuh dengan harapan dan keberanian. Kami berdua duduk dalam keheningan, membiarkan malam menyelimuti kami dengan tenang. Di luar, bulan purnama bersinar terang, menemani kami memulakan babak baru dalam kisah yang penuh dengan misteri dan perasaan yang sukar dijelaskan. Saya tahu perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi dengan Samad di sisi, saya yakin kami mampu mengharungi apa saja yang mendatang. Dan saya juga tahu bahawa rahsia yang kami pegang kini adalah kunci kepada sebuah kisah yang akan terus berlanjutan, penuh dengan liku dan kejutan yang belum kami jangka.